Hai semua dan selamat datang. Kalau anda seorang penyelia di UPM, panduan ni memang khas untuk anda. Untuk senang faham, kita dah bahagikan panduan ni kepada 5 seksyen. Baiklah, kita mulakan dengan perkara paling asas dulu. Supaya proses BDR ni berjalan lancar, kita kena jelas siapa kena buat apa. Senang je sebenarnya. Aliran kerjanya macam ni. Staf anda kena kemaskini alamat rumah dan muat naik bukti, contohnya macam Google Map dekat HR Portal. Bila mereka dah buat, masa tu giliran anda pula. Anda akan dapat email dan tugas anda cuma sahkan maklumat tu dan lepas tu baru boleh tetapkan mereka untuk BDR. Okey, sekarang kita masuk bab paling penting, iaitu nak sahkan jarak kediaman staf. Yang menariknya, anda tak payah pening kepala nak periksa sistem hari-hari. Sistem ni sendiri yang akan maklumkan pada anda. Bila staf anda dah kemaskini alamat, pling, satu email akan terus masuk ke peti masuk anda. Macam ni lah rupa email yang anda akan dapat tu. Ringkas je. Nampak tak pautan ni? Yang inilah yang paling penting. Anda cuma perlu klik pautan tu dan sistem akan terus bawa anda ke laman pengesahan. Jadi, ringkasnya, ada 3 langkah mudah je. 1. Dapat email. 2. Klik pautan dalam email tu. 3. Semak bukti dan sahkan. Okey, bila alamat staf dah disahkan, baru kita boleh teruskan ke langkah seterusnya, iaitu menetapkan staf untuk BDR. Mula-mula sekali, log masuk ke Putra Office. Lepas log masuk, dekat laman utama, terus nampak menu penetapan staf BDR ni. Klik je kat situ untuk mula. Langkah pertama ni senang sangat. Maklumat anda sebagai penyelia dah siap-siap diisi. Tak payah type apa-apa. Cuma tengok sekejap, pastikan betul. Lepas tu terus klik next. Lepas tu, anda akan nampak satu senarai juntai bawah nama-nama staf anda. Pilih je nama staf yang anda nak tetapkan untuk BDR. Lepas tu klik butang tambah. Nama dia akan masuk dalam senarai kat bawah. Nak tambah lagi staf? Ulang je langkah yang sama. Dah siap pilih staf, sistem akan tunjuk kalender. Kat sini, kerja anda cuma klik-klik je tarikh yang staf tu akan BDR. Sangat senang nak nampak dan nak pilih. Dan inilah langkah yang terakhir. Skrin ni untuk anda semak sekali lagi. Pastikan nama staf betul, tarikh pun betul. Periksa 2 kali ya. Kalau semua dah okey, baru klik simpan. Selesai. Okey, sekarang ni, apa jadi kalau ada staf di bawah jagaan anda bertukar penyelia? Jangan risau, sistem ni pun ada cara untuk uruskan situasi macam ni. Anda cuma perlu pergi ke menu senarai staf, cari nama staf tu. Nanti akan keluar butang Mohon Pindah Staf Seliaan. Klik je butang tu untuk mulakan proses tukar penyelia. Penting untuk tahu ya, proses ni bukan automatik. Penyelia asas staf tu kena bagi lampu hijau dulu. Dia akan dapat notifikasi dan kena pilih sama ada setuju atau tolak. Jadi, semuanya direkod dengan betul. Baik, kita dah hampir sampai ke penghujung. Sebelum tu, ada beberapa peringatan teknikal yang sangat penting. Kalau faham yang ni, boleh elak pening kepala nanti. Yang ni tolong dengar betul-betul. Sistem kita ni ada beberapa bahagian. Bila anda kemaskini sesuatu, data tu perlukan masa untuk bergerak dari satu bahagian ke bahagian lain. Bagi dia masa lebih kurang 10 minit untuk selesai. Aliran data dia macam ni, dari HR Portal, ia akan pergi ke Putra Office, lepas tu baru sampai ke perakam waktu. Jadi, lepas anda klik simpan di HR Portal, jangan terus buka perakam waktu dan panik kenapa tak dikemaskini. Bertenang dulu, pergi buat kopi ke, bagi dia masa 10 minit. Dan akhir sekali, ada 2 benda penting anda kena pesan dekat staf anda. Bila mereka dah lulus BDR, pertama, mereka dah boleh rekod kehadiran dari luar UPM. Kedua, jangan lupa mereka wajib isi laporan harian dekat reportwfh.upm.edu.my. Jadi, macam mana? Rasa lebih yakin tak nak uruskan BDR untuk pasukan anda sekarang? Harap-harapnya, panduan ni dapat bantu jelaskan semuanya. Ingat, bila penyelia faham prosesnya, barulah semuanya jadi lebih mudah dan cekap. Selamat mencuba!